Baik, kita kembali lagi dalam podcast Lapor Buah. Oh, lapor buah. Kalau tadi kita dah panjang dah kita cerita Pasal struggle kan. Tapi ini kita nak masuk segmen relief dah kan. Okey. Orang kata setiap kita punya struggle tu mesti ada turning point dia. Ya, di mana satu tempat tu kat situ dia mesti akan ada dia punya orang kata turning point dia lah kan. Dia tak adalah semestinya kita turning point seorang diri. Dia mesti ada figura yang membantu. Ya Kan? Jarang lah ada yang boleh turning point seorang-seorang, struggle seorang-seorang. Ya. Tapi tak ke semua mampu. Tak Betul. semua. Dia mesti ada orang kiri Betul. ataupun kanan, belakang, atas, bawah yang support. Yap. Okey. Contoh macam kita lah Lam sendiri Okey. Lam. Kita nak kata kita dalam bidang MC ni terus pandai tak? Tak. Kan? Oh, ya ke? Tak. Kau ingat kita orang boleh terus bercakap. Kau tanya tak Lam, aku bercakap dulu macam mana? Macam mana? Dia dulu waktu first aku bawa dia buat MC aku just okay Pul, kau ikut aku kerja kau duduk sebelah aku teman. Aku Kau tahu apa? saka. Daripada hari yang pertama aku anggap dia saka aku je. Aku adalah orang yang boleh bercakap. Ini Sakai. Ini Saka. Sakai dengan saka. Okey. Saku. Ni saku. Okey, Baki-baki alright. boleh So ke? dia hanya boleh cakap time tu. Ya Lam. Ya. Betul Lam. Okey, Itu kejap je. lagi. Kejap lagi kita akan ada kita punya pertandingan mewarna pula. Yalah. Di mana kita perlukan adik-adik umur. Semua aku yang cakap. Walaupun payment sama. Nampak? Bijak tak aku? Bijak betul kau buat duit. Tapi kau kena tahu. Aku bawa dia dulu sebab aku kambing hitam dengan dia je. Betul juga. Betul. Okey, so maksud dia aku pun boleh anggap benda aku punya struggle aku yang untuk 2 minggu buat seorang-seorang tu turning point aku Apple lah. Yang meriliskan aku. Dan aku rasa kalau aku aku ambil 3 yang aku perlu ganti MC lah. untuk ganti orang selama 3 minggu. Kalau aku nak ambil 3-3 tu boleh. Tapi aku ambil satu turning point di mana aku ada 3 minggu, 2 minggu ni aku buat. So aku dah tak tahan. Aku kata okay, last ni lah yang aku ganti ni. Aku nak bagi member aku rasa macam bukan sebab apa. Lagi satu aku anggap aku keluar minggu keempat. Kadang-kadang bila aku buat 2 minggu tu aku naik atas kan, aku perlu struggle untuk kenalkan diri aku. Orang tak kenal kau ni. Lain lah kalau yang naik waktu tu Johan, Zizan. Orang dah mesti pecah dah dengan dia sebab engkau Johan, engkau Zizan. So aku pun kata okay, aku pun rupa pun tak apa-apa nak ada. Jadi aku perlukan seseorang yang boleh menarik orang yang kenal. Okey, dia keluar minggu ke-8. Mungkin lagi orang kenal. Jujur cakap, sebab tu aku bawa dia, sikit dengki pun tidak waktu kita orang sampai kat site tu, orang ambil gambar dengan dia. Tak ambil dengan aku. Oh, sebab orang dah kenal dia dah Orang kenal dari lah. Dia minggu minggu depan ke-8 kan, orang kenal dia. Sikit pun. Tapi aku punya niat, aku nak kambing hitam dengan dia je. Okey, so kau naik dekat atas, kau teman aku untuk bersembang dengan aku akan keluarkan apa yang aku ada. So aku kata okey tak apa, aku kambing hitam dengan dia. Sebab apa? Waktu tu macam kau cakap lah, muka bersih, comel, jambu. Tempat je lah sekarang. Tak apalah. Kerja dia duduk situ. Handsome talam lagi sekarang ni. Kerja dia duduk sini je, duduk sebelah aku. Ya betul, ya betul, ya. Sampailah satu turning point dia. Okey, aku untuk jadi something yang MC yang okey, aku pakai pula. Aku punya stres seorang, aku ada ni. Baik. Turning point untuk dia adalah seorang pakcik lori. Driver lori event. Siapa? Okey, hari yang pertama yang aku bawa dia ni daripada pagi kerja dia. Ya. Betul lah. Oh, Tak payah okey. cakap. Jangan cakap lah. Yelah betul lah. Senang lah buat duit. Bagi imbas aku kat dia. Yelah, betul lah. Okey, okay, kita ada pertandingan mewarna kan lah. Tu je. Tapi aku tak kisah. Aku rasa bila sampai projek manager PM yang jaga event tu datang panggil jumpa aku. Tak lama aku rasa kau lepas ni kau ikut toki lah. Tak payah ambil bayaran. Kau tengok toki buat macam mana. Dia cakap macam tu lah. So sampai dengan pakcik yang driver tu pun cakap pul lah dekat sebelah lah. Kan, kau kena ni lepas ni. Member baru first time datang. So kecil hati lah. Ya, terasa lah. Betul lah. So kecil hati. Dah kau tak kenal aku, tiba-tiba kau nak ni pula. Dah kau tak cakap apa. Memanglah dia tembak aku sebab aku dah minggu ketiga. Minggu ketiga kan. Tak ada lah, maksudnya macam yelah, kau sepatut engkau lah yang the one yang kena marah dia pasal kau dah bayar. Tapi aku kau tak buat. Tapi aku rasa aku tak perlu marah dia lah sebab aku tahu aku yang aku kenal member aku ni macam mana. Memang bukan orang yang banyak cakap berbanding aku. Tapi bila sampai aku cakap okey tak apa. Okey boleh. Kita pun aku je cakap okey boleh kata kan. Okey lah lepas ni saya ikut okey lah macam mana kan nanti kan lepas ni. So lepas habis marah tu kita orang ke belakang modular tu. So aku member dah muka dah kelat walaupun yang kena marah aku. Member terasa lah sebab dia bawa kita. Yelah. So petang tu ada satu segmen sukan nikah time tu.
So sekarang nikah, so aku cakap dengan dia. Yang macam kau cakap, aku yang perlu cakap, itu waktu baru aku cakap. Aku tak marah. Aku cuma cakap, okay Pul, ini last event. Kau keluarkan apa yang kau ada. Kau jangan malu, kau cakap je. Kan? Kau ikut macam aku cakap. Kau cakap je. Kata gitu, okay? Dan petang tu kita orang main sukan nikah. Dan benda tu kita orang blend cantik. Cantik lah. Pecah. Selama sejam lebih, 2 jam kita orang main pecah. Dan turning point dia, bila pakcik driver lori tu datang balik, korang kekal 2 orang. Dan BM tu datang, korang kekal 2 orang. Maintain yang macam ni, rasanya korang tak payah macam toke kot. Yang macam kau tengok sekarang, itulah kami. Itulah turning point dia. Kalau lah tak ada orang tegur, kami akan rasa selesa. Betul. Betul. Tapi abang gerak kan, ada seorang pakcik driver lori dan juga PM tu yang datang tegur. Kalau aku ambil, kalau kita sebagai seorang manusia, kita ambil waktu tu, aku ambil, kau siapa sih nak tegur aku? Tapi ego lah, ego. Tapi Yelah, betul lah, ego lah. Aku letakkan dengan Apple, aku kata kita dalam proses belajar. Apa orang cakap, kita adam. So itu yang bila kata turning point, pakcik itulah. Pakcik lah. So masa tu macam, yelah dia dah kena macam tu kan. Masa tu apa yang kau rasa masa tu? Aku panas lah. Tahu panas apa yang kau rasa? Aku panas lah. Tak adalah, maksudnya macam Talam dah cerita kat kau macam tu kan. So apa yang kau ambil tu macam, kau macam dia ni dah, kau masa rasa tu macam bengang first ke tiba-tiba kau boleh tiba-tiba all out? Untuk yang first, aku jadi malu tau. Aku jadi penyegan. Aku ni sebenarnya introvert juga. Kau tak ada. Kau tengok. Serius. Aku dulu kalau mak aku Dulu. Dia memang dulu. Kalau aku sekarang memang, dia yang pergi dulu. aku dulu memang jenis aku kat rumah pun perangai aku memang duduk dalam bilik. Oh iya ke? Macam anak dara memang aku duduk dalam bilik sebab aku tunggal. Oh iya ke? So perangai aku ni aku suka menyendiri lah. Faham. Berfantasi. Faham. Baca buku Cikgu Suraya. Sambil dengar lagu Oh, Cikgu Suraya kau lepas tu sama balik lepas tu. Pernah dengar cerita cerpen Cikgu Suraya? Tak nak. Okey, yang tahulah kan. Otak-otak orang kata yang macam tu lah jenis. Okay. Bila kau pergi satu environment ramai orang, kau jadi terkejut tu. Yelah betul lah. Kan? Jadi macam segannya nak. Tapi masalahnya kau dah pernah masuk dalam program Raja reality Lawak. TV, engkau buat sketsa je, kau tak bercakap dengan orang pun. Oh betul lah. Kan? Communicate. Kau tak ada PR lah tentu. tak ada Belum PR. ada lagi lah. Ya. Okay. Tapi bila pakcik tu, alhamdulillah terima kasih jugalah kepada Saleh Yaakob. Pakcik Saleh Yaakob. Dia Saleh Yaakob. Oh iya ke? Nama Aku je yang lah. Saleh Yaakob. Muka dia lebih kurang lah. Terima kasih jugalah kepada pakcik tu lah kan. Dia cakap macam tu, lepas tu Talan cakap dengan aku, kau keluarkan apa yang kau ada. Aku rasa macam, Masa tu kau rasa macam tercabar ke? Ataupun rasa Talam macam dah bawa aku. nak malu dengan dia ke? Takkan macam nak mana? malukan dia lagi kan. So masa tu aku kelebihan aku more pada body language. I see. Masa kat Raja Lawak pun aku banyak pada movement. Itu yang aku tak ada. Tu dia tak ada. Okay, dia ada benda tu. That's why bila aku kata okay, aku tahu aku bawa Apple ada body language. So benda ni aku tak ada. So bila orang yang Masa tu macam relevan lah body language relevan. waktu tu zaman tu lawak body language tu kira dah pecah lah. So Betul. macam aku malu. Macam dia malu nak bercakap. Macam aku malu untuk buat pergerakan, buat benda-benda bodoh. Benda-benda bodoh So macam tu lah. dia akan mulakan dulu untuk buat dan aku follow. Dan follow sampai kau rasa selesa. Dan itu adalah turning point dan aku rasa pakcik tu satu turning point. Kalau kata, dan aku tegur Apple tu satu turning point dan Apple terima teguran daripada aku tu dan buat itu turning point kami. Habis. Gempak desa tu kita pegang 3 tahun kan? Okay. Kita orang pegang yang untuk ganti Dan 3 payment kali. pun makin naik ah. Okay, 3 kali kita orang pegang. And ganti yang ketiga. Seronok pula kau menyampah. Lalas. Sama balik. Kita orang dapat panggilan. Kira waktu tu kita orang dapat panggilan untuk next contract lah. And waktu tu lawan kita bukan biasa-biasa lah. Kita ada Toke. Kita ada Alung Cham. So aku dah cakap dengan Ipul lah. Tak ada lah ni Ipul kita. Tak ada harapan lah. Tak ada lah. Kata gitu kan. Dah tak ada lah. Kata gitu kan. Sampai kan lalas organizer tu telefon. Dia dah pergi meeting kat Astro. Okey Talam, apa. Okey, nama kau naik dengan Ipul untuk jaga Pantai Timur. Alhamdulillah lah rezeki. 2 tahun. 2 tahun kita orang pegang tiap-tiap minggu kita orang ada job, kita orang ada ni, tapi kita orang anggap benda tu waktu tu aku ingat lagi ayat dia. Tak besar pun waktu tu daripada 300 naik 500 je seorang pun. Okey Itu je. lah. So tapi aku cakap dengan Ipul lah tu Ipul. Apa? Kita pegang ini satulah aku pegang dengan Ipul. Orang bayar kita orang 300, kita orang buat macam 3,000. Betul. Orang bayar kita 500, kita buat macam 5,000. Dan sampai sekarang, sampai kita orang sekarang dah 14-15 tahun, dan sekarang orang bayar kita orang 3-4-5,000. So sebenarnya benda tu kita dah buat dulu dah. Orang bayar 300 dulu pun kita orang dah buat macam 4,000 dah. So sekarang orang bayar kita orang 4,000 pun
kita orang dah biasa. Macam tu lah. So Faham. itulah turning point dia adalah pakcik. Dalam hidup kita ni sebenarnya kena ada tegur. Teguran. Dan orang tu kita tak kenal pun. sebenarnya Dan kadang. ego tu kau kena buang. Aku rasa kalau waktu tu aku rasa kau siapa driver lori je nak tegur aku. Mesti aku tak ambil. Dan juga kalau Ipul, aku pergi belakang tu aku tegur dia. Pul, kau keluar ni. Tak ada, aku keluar minggu ke-8 kot. Apa pula kau nak tegur aku? Betul lah. Tapi benda tu takkan berjaya. Tapi bila kita tolak benda tu, kau akan rasa dia punya. Dan Itu orang kata kita orang main pentas kecil lah. Bila kita orang dah mula nak main pentas besar, kita orang berguru dengan orang lain. Siapa pula? kita orang berguru. Kita orang pernah ikut. Yang first guru kita orang adalah Abang Mi Raja Lawak 1. Ada satu Abang Mi, Mi Raja Lawak Mi Raja satu. Okey, so kita orang dah mula main untuk ground MC ni yang setakat layan budak-budak. Kita orang dah champion. Dah kira okey dah boleh dah. So pernah satu hari kita gerak and apa-apa aku akan cakap dengan Pupul apa. Satu hari aku akan bawa kau naik atas stage sound. Aku pernah cerita kat aku apa tu? Konsep apa Waktu tu Astro Festa. Astro Festa. Astro Festa. Aku ingat yang program yang kau masuk berdua tu. Tak, yang Astro Festa tu dia kita orang buat ground je. Kita orang buat siang je. Malam Ismail Ali Hamzah dia punya pengacara apa waktu tu yang TV3 apa Pengacara TV3. Pengacara TV3 tu IDF kan. Adi Marcelo. Apa? Adi Marcelo. Adi Marcelo. So kita orang buat siang je untuk jaga ground, pergi booth ke booth. Satu hari aku cakap pula apa. Satu hari aku nak duduk atas tu. Aku nak kita duduk atas tu. Okey, so Dia mana kau ni? Kata gitu kan. Relax lah kata kita. Ada kita akan duduk. Tapi kita usaha je. Tak rancang pun. Betul lah. Dia mesti dah sambil doa dah tu sambil sebenarnya. doa lah kan. Tapi tak fikir pun. Buat je lah kerja macam biasa. Dan sampai satu hari jalan tu dibuka kan. Kita orang dapat duduk atas stage. Yang mana siang kau tak payah buat pun. Malam kau datang buat konsert. Jadi MC konsert. Tak ah. Lepas tu. Macam tu je kan. Naik. So siapa guru orang sebenarnya macam tu? Okey, untuk guru untuk konsert lah, main konsert besar Abang Ismail Ali Hamzah. Oh, I see. Tapi terima kasih bang. Kalau dengar, terima kasih Sana, banyak. sana, Bapak Aku sana, FM, sana. Bapak Aku FM, terima kasih banyak. Tapi bukan dia datang mengajar kita tak. Tak. Kita orang yang pergi. Bila setiap kali habis petang, malam, diorang konsert lah. So mula kita orang macam tak ada pun kita orang nak pergi. Malam kita orang nak rehat lah. Kita orang jalan-jalan. Sampai tergerak satu hari. Aku kata dengan Ipul pun. Apa? Jom kita pergi tengok konsert. Kata, awak apa? Kata, aku nak tengok macam mana cara opening. Dalam kau buat pengacaraan, opening adalah benda paling penting. Betul Yang lah. tengah tak ada apa dah. Penting benda lah. So 2-3 kali kita akan pergi tengok Abang Ismail, tengok Aidit ni buat macam mana. Sampai rezeki kita orang dapat masuk dan kita orang apply balik apa yang ni. Cuma awal-awal tak solid lah. Tapi kita orang diberi peluang oleh organizer tu lah. Stadium First waktu tu. Dia bagi kita orang peluang. Dan kita orang pegang. Alhamdulillah 2 tahun dekat kita orang pegang kontrak itu. Sampailah Abang Ismail sendiri tawarkan kita, kau jom jadi DJ kita kan? Yes. Dan Dari DJ ke? DJ apa? Bapak Aku FM lah, internetnya. I online see. lah. Online lah. Abang Ismail ni bila dia dah tengok kan, dia orang panggil kita orang kembar sial. Itu memang nampak lah. Yin yang. Faham? Kembar sial lah. So kita orang turning point pun kita cuba juga nak pergi ke DJ. Dan rasanya bila kita orang sampai dekat DJ tu, rasanya dia tak sampai. Bukan jiwa lah. Bukan passion kita orang. Sebab kita orang lebih sebab more pada interact dengan orang. Yes, betul. Faham. That's why kita orang DJ ni dia tak nak, kita orang tak ada push sangat pun. Sebab kita orang dah biasa dengan macam aku cakap lah, kita orang lebih kepada MC. Tapi banyaklah pengalaman-pengalaman macam Abang Ismail kita belajar. Lepas tu Abang Mi. Lepas tu yang paling banyak kita belajar daripada segi kehidupan bukan daripada segi entertainment tau. Daripada segi kehidupan adalah Saiful Apek lah. Oh iya ke? Ya. Saiful Apek banyak mengajar kita orang daripada segi kehidupan. Sebenarnya kan nak beritahu sikit lah, dia crush aku masa kecil. Serius ah? Bos, orang untung kau bos. sibuk nak Farid Kamil lah, itu ini semua. Aku tidak, dek. Aku Saiful Apek, dek. Aku dia dengan Mak Rock. Kau tahu Mak Rock kan? Dua tu je aku punya idola, sumpah. Dua tu je. Jenis crush kau jenis muka tak kisah. Tak kisah. Janji dia macam ni tau. Bagi akulah. Aku perlukan lelaki yang badut. Aku tak suka lelaki yang terlalu macho. Aku tak suka. Faham tak? Sebab aku rasa macam sebab aku ni jenis badut. Aku kan badut juga kan. Tak adalah badut sangat. Kau jangan biadab. Badut tak adalah badut sangat. Maksudnya macam aku bukan jenis yang aku bukan jenis tu. Aku jenis yang outspoken. So aku nak orang macam, aku pernah jumpa yang handsome tapi macam
Oh ya ke? Okay. Sweet talker lah. Aku tak boleh lah orang macam ni. Kau handsome macam mana aku tak boleh buat apa. Kau baik macam mana pun. Tapi kalau kau ada satu sense of humor macam like macam kalau pelawak tu memang kena aku suka. Badut tu aku suka. So adalah dekat lelaki aku sekarang badut. Nampak macam tu kan? Badut babe. Betul. Apa dia cakap badut. Tapi macam kita orang bila orang pergi, kau artis. Tak, kita orang sarkas. Kita orang sarkas. Yes, betul. Aku suka badut. Maksudnya dia bukan jenis yang cover-cover je. Contoh lah Contoh. Macam kau bagi Fatah Amin kat aku kan. Aku tak boleh orang macam tu. Kau patah hidup lah. Aku patah hidup terus. Aku kena bagi muka-muka yang macam siapa apek. So, sense of humor yang jenis yang suka buat lawak. Cak. Aku suka orang macam tu. Aku suka dah aku selesa dengan orang macam tu. Baik. It's not about muka ni. It's about satu kepala. Selesa. Yes, aku suka gila dia dulu. Sumpah aku suka gila dia. Itu sebab lah kita orang banyak belajar dengan Saiful Apek ni dia kehidupan lah. Dia bukan ajar kita sebab kita bukan dia bercerita dengan kita pasal dia tegur kita. Apek bukan jenis macam tu. Tapi kita orang pandang. Kita orang tengok artis dia mana kau lepak dengan orang kan. Macam mana? Lepak sekali yang bos sana kau boleh kenal bos tu sebenarnya. Okey, cerita dia macam ni. Bos aku panggil lah. Hai. Bos ni macam bang, mana bang tak ada. Alah tak ada. Bos first aku lah kenal. Kau kenal dulu. Aku masuk senario 2 episod. Oh betul lah yang kau cerita itu. Ya. So daripada situlah aku rasa ni cerita best kat ni. So benda tu kita kena pergi kat Plaza Alam Central lah, kat Shalam kan. So nak parking kereta tu kau kena bayar kan. Betul. Kan. So dalam poket aku masa tu ada RM1 lebih. Serius lah? Serius. Macam mana kau struggle macam tu? Aku masa tu cakap, tapi masa tu dia bagi ada arwah director daripada TV Ado Sain ni dia bagi aku peluang lah untuk masuk senario. So kita orang baru. Bestnya orang-orang lama dalam senario ni dia yang panggil kita tau. Kita dah duduk sorang-sorang kan. Dia panggil. Lepas tu yang aku ingat saya Apek datang. Kau kenapa kemurungan ni? Dia tiba-tiba tanya. Tak ada lah, bos. Ni apa? Kau panggil dia bos? Panggil lah. Start situ lah? Sebab masa tu aku kenal Azri. Kira macam PA dia lah. PA dia ni dah mula panggil bos. So kita orang dalam pelawak-pelawak ni memang respect dia panggil dia bos lah. Aku cakap tak ada lah bos. Dalam Phuket dia tinggal RM1 je ni. Saya nak bayar parking tak lepas. Aku cakap apa? Itu awak bawa ada RM1. Saya masa shoot kat sini awal-awal dulu dalam Phuket ada 70 sen je. Lagi teruk daripada awak. Aku terdiam lah. Ya ke bos? Jangan risaulah. Nanti kan kejap lagi awak pergi depan tu awak chop lah. Dapatlah parking free. Baru dia cerita aku benda tu lah. Kan? Lepas tu, oh iya ke? Tak tahu pula benda tu kan. Lepas tu nak dia jadikan cerita. Dia pernah pesan lah. Dia pernah cakap dengan aku lah. Apa... Kau jangan pening lah pasal duit. Kita kerja ni, kita berkarya. InsyaAllah rezeki tu akan ada je dia tu kan. Cakap, okey lah. Lepas tu dia famous tau. Dia seorang yang famous. Lepas tu cakap, tak habis lah kena suruh. Bawa kat dalam. Bila je dia tak famous kau beritahu aku? Ya doh. Tapi masa tu adalah orang kata isu-isu dalaman. Masa tu zaman bos pun dia bukan orang kata macam yang awal-awal dulu. Dia orang kata dah kita orang kenal dia zaman dia dah mula dah nak Drop lah. Nak drop sikit lah. Masa tu dah jadi hero belum? Belum lagi. Dah. Oh dah jadi hero. Dia dah selepas dah berjaya, tiba-tiba dia diam. Kau ada perasan tak dalam 1 tahun tu ada beberapa tahun dia tak ada dalam industri. Oh, I see. Tiba-tiba dia muncul dalam bintang mencari bintang. Okey, faham. So yang waktu tu je lah. Dalam masa yang tu banyaklah pengalaman-pengalaman yang dia ajar kita orang. Daripada segi kehidupan. Bukan daripada segi nak jadi selebriti. Tapi daripada segi kehidupan macam mana macam mana dalam membawa diri dalam selebriti. Dalam industri ni. Okey. So dia banyaklah mengajar daripada apa kau jangan jadi orang macam ni. Tapi dia bukan mengajar direct tau. Sama juga macam kita dengan Abang Ismail. Kita banyak belajar tengok pengalaman dia. Tengok kalau dia menyembang antara kita nampak macam kita orang kita budak bila tengok dia orang menyembang memanglah kita akan duduk sebelah dengar dia orang menyembang. Sebab kan orang kata nak matang berkawanlah dengan orang matang. So kita orang memang daripada dulu berkawan semua dengan orang tua. Dan sedar-sedar kami dah tua sekarang. Itulah dia. Itu sikitlah pengalaman aku dengan bos. Itulah sipu-sipu kita. Dengan
itulah. bos Tapi kalau dengan abang tadi apa? Abang Ismail. Abang Ismail ni sebab aku tak tahu sangat. Pasal aku tak jarang lah kenal orang-orang macam tu. Yelah ada orang zaman bila, aku zaman bila. So kalau macam siapa memang aku kenal lah. Tapi apa kau punya pengalaman kau dengan Abang Ismail ni yang kau tak boleh lupa? Asal kau gelak? Abang Ismail ni dia orang yang garang. Dia garang. Kejap, biar aku google jap. Sorry aku tak kenal. Ismail Halil Hamzah. Dia punya pembuka. Ismail Hamzah. Ismail Hamzah. Ismail Hamzah. Ismail Halil Hamzah. Ismail Halil Hamzah. Abang Ismail Hamzah. Cuba kau tengok dulu. Kejap aku tengok dulu. Okey, aku kenal tapi aku tak tahu dia ni dia macam kalau sama-sama, nama aku tak kenal. Muka aku kenal. Dia kalau sama-sama dulu dia familiar lah, familiar. Okey, faham. My friend. Oh, my friend. Dah tu tagline ni Mana? Ni. Orang Sepang tu. Dia lah yang dia antara yang kami hormati juga sebagai figura seorang pengacara atau MC dan juga kita anggap dia abang. Kita orang anggap dia abang kita orang. Kalau nak cerita dengan dia dia lain daripada Apek. Dia lain. Kereta dia lain, dia garang. Orang kenal dia garang. Apek tak garang. Dia buat MC yang garang tu. Apek garang tak? Apek tak garang. Apek tak garang. Yang ni kau pernah tengok orang buat MC garang tapi orang suka nak tengok dia. Dia maki orang tu gelak. Ya. Tak rare. Dan bila dia first time tengok kita orang, dia ingat dia gila. Tapi bila dia tengok kita orang-orang, dia jadi korang dua orang ni lagi gila. Dan dia pun offer kita orang. Dia cakap dia ada dia offer tu masa kat KLCC kan, yang kita ada job kat KLCC. Kita orang ada buat MC kat KLCC sama-sama dengan dia. Dia offer datang nanti konti abang untuk bapak aku FM. Kita pun okey lah pergi. Dia ada satu benda yang paling best. Abang Ismail ni memang orang kata memang sayang kita lah. Sayang. Kita lah. Lepas tu jadi DJ dia. Sampaikan satu dia cakap dengan kita orang. Dia punya konti kat rumah. So dia cakap, korang kalau nak makan, bila abang keluar, korang pergi je kat dapur tu, korang ambil je. Tak apa, korang nak makan apa, korang makan je. Dia cakap macam tu kan. Tapi pinggan pun tak payah basuh. Dia cakap, bang. Ya, baik pula. Yelah, kita orang cakap, tak apa lagi, kita orang basuh tak? Tak apa, nanti kan orang takut orang rumah abang anggap, kan kita kan, dia mungkin pembini dia pembersih kot. Takut basuh tak bersih lah. Yelah, faham. Okay, so kita orang pun naik. Macam ni lah bilik DJ pasal Abang Ismail dah keluar. Tinggal kita orang 2 orang je. So, okay, dah borak, dah set lagu. Tampak. Apa? Abang Ismail cakap apa tadi? Apa yang ada kat bawah tu kita makan je. Kita orang pun dah tinggal lagu ni, dah tinggal. Tinggal apa? Dah tinggal lah, dah setting lagu. Setting lagu. Setting kan. Nanti dalam 5 lagu, 6 lagu, kita orang lepas kan. So kita orang turun bawah. Yang Apple ambil nak makan buah je. Kan? Ambil yang kecil-kecil. Bagus kau memang buah je. Yang orang kata tak bersepah lah. Yelah, rumah orang kan. Itu Apple lah. Talam tak? Talam tak? Talam dia luar biasa. Aku luar biasa. Buka peti buka hantar freezer pizza. Okey, pizza. Pizza yang kau pernah yang beli dekat mana? Dekat yelah, yang frozen tu kan. Frozen. Ini baru betul makan. Betul. Aku pula tanya dia, boleh ke lah? Pun kenal aku. Jarang aku akan cakap tak boleh. Boleh. Abang Ismail cakap tak boleh. So, aku pun ambil, masukkan dalam dia punya apa, dia ada pen. Dapur dia, pen. Tengok apa tak ada. Atas pen boleh. Aku ambil pen, tutup pen tu. Nak nunggu masak ni kan. Tiba-tiba dia Ilham apa? Rasa macam lagu nak habis. Sebab kita orang boleh dengar kat handphone. Bila lagu dah habis ni, nak lagu last. Kita orang pun lagi naik atas. Terlupa yang masak. Bercakap. Kena pula ada orang buat panggilan pula kan. Orang seronok pula, dia orang melayan nyaman. Okey, kita dengar lagu. Best saya pula kita dapat kita orang bangga lah. Ada orang telefon konti. Seronok lah. Itulah. Buka pintu konti tu, buka rap. Berasap kat bawah. Kau bayangkan lah tadi yang masak pizza tu, aku tak ada api pun dengan Nebul. Lam, nak terbakar lah. Aku baru teringat. Terbakar semua ke? Terbakar apa? Dia baru keluar asap dah. Dah hangus asap pizza ya Allah. Asap dia ni. Kau bayangkan kat dapur tu dah berasap. Kau memang dah sasar blacklist masuk rumah aku. Tapi kau relax. Aku dah pun dah cuak. Pun relax. Talam. Aku dah cakap kan dia. Aku dah cakap dah. Kau janganlah. Gitu kan. Tu kena buat apa ni Lam? Abang Ismail balik ni. Bongoklah kau ni. Kau pergi buang dulu pizza tu. Buang ke depan. Lepas tu ni asap ni macam mana? Okey.
Kau pergi kumpul semua kipas yang ada di rumah ni. Dia pergi masuk bilik Abang Isma, kita orang ambil kipas. Adalah dapat 3 kipas kan. Pasang pelak kat dalam dapur tu. Tembak asap. Oh, dah bagi. Lepas tu kita orang naik buat kerja. Oh, okey biar. Aku rasa hilang pun hilang. Alhamdulillah waktu turun bawah tu kan. Sebelum Abang Isma sampai. Alhamdulillah asap tu hilang. Yang asap hilang mungkin dia tak perasan. Tapi bila pizza dia hilang tu, alhamdulillah insya-Allah dia perasan tu. Tapi apa-apa pun kepada Abang Isma kita orang minta maaf lah. Kita orang reveal lagi ni. Benda ni kita orang rasakan lama tau. Dah lama. Lama sangat dah kita orang Aku bila kau sebut ni aku cuak. Sebenarnya kita orang dah pernah cuba nak bakar tu. Bukan kita orang cuba bakar ya Abang Isma. Kita orang lapar. Kita orang kalau bab kerja bang, kita orang fokus. Tak payah. Kau cakap je kau ralat saja salah kau. Sebenarnya kita orang bukan cuba nak bakar rumah abang. Sebenarnya kita orang cuba bakar pizza tu. Tak sangka pula pizza tu terbakar. Macam tu lah cerita dia. Kami tak sangka benda tu. Tapi alhamdulillah lah mungkin benda tu macam adalah memori tu. Ada memori. Dan satu lagi banyak juga kita belajar dengan Abang Isma ni benda-benda untuk bercakap spontan kan. Lepas tu bercakap kasar. Macam mana kita nak kita kasar, macam mana nak tarik orang. Macam kau first kau tengok kita orang tengok kan. Memang ramai orang akan kata, syok kasar saya budak ni. Tapi dalam kasar kita orang dia berlawak kasar tu tapi orang tak terasa. Dia contoh ilmu Abang Isma. Contoh yang macam selalu aku sebut lah kan. Kita bagi suruh orang jerit kan. Kak, tolong Kak jerit sebelum saya sepak. Dia lagi teruk. Kau tepuk sekarang, tumbuk. Dia pergi dengan tone. Kalau kita orang tapi kita orang ambil konsep tu, dia tak apalah figura orang kenal. So yang macam kita orang tak kenal, tapi kita orang ambil benda tu tapi dengan Kak, tapi selalu dia yang buat. Aku takkan buatnya. Dia kan selalu. Kak kalau akak tak sebut walk, dia cakap itu kan. Saya sepak Kak. Dia cakap itu kan. Tapi orang gelak. Ada benda tu kita orang benda tu perlu belajar. Perlu belajar macam mana kau buat masa sekarang pun benda yang kita orang belajar, kita orang boleh tahu dah. Kalau kau kita orang punya crowd, kita orang dah tahu dah mana yang kita orang boleh usik, mana orang tak boleh usik. Kau dah boleh baca dah. Kita orang dah boleh baca dah. Waktu kita orang kat atas stage pun kita orang dah boleh. Okey, aku dah mark dah dia ni. Dalam kita orang bergurau, kita orang boleh tengok dia ni nampak macam dah boleh layan. So kau akan kena attack. So itu ilmu daripada Abang Isma lah. Dan kasar dalam lembut. Dan ada satu lagi figura Abang Mi. Audiens ada kat depan, macam mana kau nak bebel macam ada orang 10,000 orang ada kat depan kau. Okey, ada orang dia cakap apa? Tak ada orang kat depan ni, macam mana aku nak cakap? Betul. Okey, so benda tu sebenarnya awal pun kita rasa. Dan benda tu kita orang belajar daripada Abang Mi ni. Waktu tu kat Melaka. Melaka dekat MITC tu. Depan ni tak ada orang tau. Booth dah lah jauh. So kita orang naik dengan dia. Baru nak belajar. Dia bercakap pompang. Kita orang layan je lah sembang. Bang, tak ada orang pun. Inilah masa kau belajar. Sebab bila ada orang, kau nervous kau nak bercakap. So bila tak ada orang, kau dah boleh bercakap, entertain macam ada 10,000 orang. So cuba malam tu datang ada 10,000 orang. Kau dah training tak? Kau dah dapat lah benda tu. Jangan bagi alasan tak ada orang tu untuk kau tak bekerja, untuk kau tak bercakap. Time tak ada orang tu lah yang kau bergurau, kau apa, kalau kau nak tegur pun orang lepur orang tu jauh. Kak, apa khabar? Itu semua benda tu belajar. Ada orang macam bila kita orang sekarang pun adalah kita orang dengar kadang-kadang tak ada orang nak cakap apa. Dalam kaya kau belum cukup ilmu lagi. Time orang lagi power, kalau tak ada orang kau boleh bercakap. Memang betul. Macam ibarat macam kau berlakon lah. Kalau kau ada skrip tu, itu memang senang lah. Kalau kau nak berlakon dengan diam je, just reaction je, itu susah. Sama, betul-betul. Tapi bila kau mampu buat, tak ada orang depan kau boleh reaction. Bila ada orang pun kau, mudah makanan aku. Dia macam tu lah. Dan juga kalau ada yang pernah tanya kita lah, ada yang pernah tanya, macam mana Lam macam mana korang boleh sustain ni apa semua kan? Kau mula bercakap dengan tak ada orang. Besok pengalaman lah. Besok pengalaman. Kita orang dulu pun belajar juga. Mula kita orang naik pun kita orang boleh tahan dalam kadang-kadang 20 minit je. Tak ada orang ni 20 minit je boleh. Lepas tu habis. Tapi sekarang bila tak ada orang pun, alhamdulillah lah sekarang sejam setengah kita orang boleh bergaul berdua, bersembang. So dalam industri
MC ni kan, dalam bidang MC ni. So apa lagi yang korang rasa korang nak sustain, maksudnya macam aku nak tanya jugalah macam sampai sini je ke MC je ke korang nak buat, ataupun ada lagi lepas ni apa upcoming project yang korang rasa nak buat? Kalau nak cerita pasal ground MC, buat MC event ni, kalau ikutkan daripada kita pun dah ada banyak lah. Dah beratus dah kita orang buat dah. Kalau kata ikutkan dah sampai, kalau kata PhD dah. Betul. Okay, so dah habis kita orang dah pergi dan dah habis dah. Tak So tahu kita ilmu orang mana nak nak pergi kepada pengacaraan TV. Dan kita orang dah nak pernah try untuk pergi macam tu lah. Dah. Okay. Dah rasa dah. Dah rasa dah. Terima kasih pada producer dan juga director kami yang pernah bagi. Alright. Baik. Kita dah title. Okay. Turning point daripada struggle kita ke satu tempat yang sekarang kita ada ni pun kita dah tenang. Tenang lah. Besar mana pun event tu kita tenang. Kita ada satu turning point, dah cerita dah tadi. Okay, macam Jah, tadi kau dah cerita struggle kau Jah. Sebagai ibu tunggal. Kan, dalam masa yang muda. Kan. Siapakah turning point kau yang mengubah kau? Adakah husband kau yang sekarang? Ataupun ada somebody kawan-kawan ke? Waktu tu yang betul-betul okey, dia ni yang betul-betul duduk dengan aku, dia turn aku habis. Dari segi yang mana? Maksudnya part yang tunggal ke ataupun part yang TikTok ke? Okey, part yang mana kita ke? mulakan dengan kehidupan tunggal kau tu. Tunggal aku Ibu tunggal kau tu. Bodoh tu pula aku. Tunggal kat aku yang aku anak bongsu tau. Okey. Macam kita orang tadi tu, kita dah cerita dah, kita punya ada yang Brother Lori, Abang Ismail, Abang Mi, yang banyak. Lepas tu Bos kan, yang turning point kita orang lah, mengajar kita orang lah. Macam kau sendiri Jah? Kalau aku owner Nanostik. Owner Nanostik, Syahabuddin Jalil. Dia yang berani kutip aku, bukan kutip lah, macam tarik aku untuk bekerja sebagai seorang influencer. Macam influencer lah, macam live host, macam content creator dia. Sampailah aku dah berada pada rate RM50 contoh. Sampailah yang sekarang lah. Itu dia yang ajar aku lah. Bukan ajar lah, maksudnya dia bagi peluang dekat aku. Itu satu. Itu satu. And then nombor 2 adalah kalau macam daripada segi tunggal ni klise sangat lah. Klise lah, macam mak ayah lah. Mak ayah and then anak aku, itu klise. Itu klise lah, itu semua dah tahulah. Tapi kalau macam dari segi orang luar ni, kalau dari segi bidang lakonan, macam lakonan ni kakak aku kot. Kakak aku dulu Mas Muhani tu lah. Dia berlakon. So aku teringin. Aku dulu berlagak kat sekolah. Yang kau cakap yang berlakon cerita munafik weh. Apa? Mantra. Mantra. Aku agak belagak kat sekolah lah. Kakak aku artis. Kakak aku tak belagak. So aku artis. Kakak aku artis kan. Aku belagak lah kat semua orang kata kakak aku artis. Aku dulu memang tak biar petik nama dia je, kau tahu. So dalam sekolah kan. Faham. Dulu kalau dah masuk TV dah kena famous. So wayang lagi famous lah. So aku macam kakak aku artis, aku belagak lah. So baju-baju dia jadi baju aku macam tu lah. So benda tu yang buat aku macam aku teringin nak jadi macam dia. Macam tu. And then satu lagi pula, kalau macam dari segi menyanyi ni, bagi aku tak ada lagi. Maksudnya kalau aku idola ada, tapi kalau untuk menyanyi turning point tu memang tak ada. Bagi aku tak ada. Sebab memang aku dah planning nak buat benda tu. Maksudnya aku memang nak benda tu dari kecil lagi. So tak ada benda tu yang buat. Tapi kalau dari segi macam lakonan yang ajar aku adalah Abadin. Abadin yang jaga dulu PA kepada, bukan PA lah, manager ataupun yang jaga Ibu Fauzianawi dulu. Dia jaga. And then Kak Eli, banyak lah yang tolong aku. Pak Ayub. Okay, turning point aku untuk macam daripada TikTok ke dunia macam ABPH apa semua kan, adalah Uncle Ayub lah. Pak Ayub. Pak Ayub Irama. Owner Irama. Owner Irama. So dia ni dulu jaga Melly Go Slow apa semualah. Dulu dia orang panggil dia PR tua. Sebab dia memang dah tua, dia legend dah. Dia antara PR yang macam dia PM kepada manager. Okay ni macam tu lah. Dia yang pandai manage orang dulu lah. So dia lah yang kenal aku dulu masa aku start saya kat aku tu. And then barulah orang-orang lain yang mula approach aku sendirilah. Macam tu. So diorang ni lah yang macam thank you juga kepada Uncle Ayub. Sebab Uncle Ayub orang panggil dia Pak Ayub je, Abang Ayub. Aku je yang panggil dia Uncle. Oh ya ke? Ya, memang aku seorang je. Sebab aku je yang macam dah boleh panggil Uncle kot macam tu. Aduh. Yang aku ingat adalah Pak Ayub ni, dia dah tua tau. Dia sakit. Aku kena show dekat Johor. Masa tu kat Johor. Dan Johor ni aku kena menyanyi lah. Masa tu perform lagu yang sama lah. Malam pagi bla bla bla. Pak Ayub ni perangai dia ada macam Cik Man tak? Tak ada. Dia okey je. Dia jenis yang rugged sikit masa dulu. Tapi masa tu dia dah masa zaman aku ni dah tua lah. Jadi dia dah slow dah sikit.
dia sanggup datang walaupun dia tengah sakit ni. Dia lah sebagai manager kan, dia kena pergi kan. Tapi aku cakap tak payahlah. Tapi dia pergi juga. Dah lah bayaran dia bukannya banyak. Macam yelah dia ambil 20%. Masa tu aku bukannya artis yang kaya macam orang kata boleh bayar aku mahal pun. So 20% tu dah kira murah lah bagi aku, untuk dia murah. Jadi dia sanggup datang juga. Dia datang dengan dia pergi hospital. Masa tu dia datang naik bas. Dia terpengsan. Oh. Yes, terpengsan dalam bas. Okey. Macam mana entah. Lepas tu pergi klinik tu, and then dia bawa pula bini dia ikut sekali pergi teman aku. Aku cakap tak payah pergilah. Dia nak juga pergi. So dia maksudnya dia sangat-sangat amanah dan bertanggungjawab bagi aku. Yes, sangat-sangat bertanggungjawab. Dan dia lah orang pertama yang cuba explorekan aku dalam bidang-bidang. Aku first job dengan dia adalah first job aku sebagai seorang penyanyi lah adalah Jom Heboh 2023. Dia bagi aku dekat booth Berita Harian. Itu pun aku rasa best gila lah. Itu first. 2023. Tak silap aku. 2023. And then aku dapat job first ni, opening untuk Republika. Republika pula, Republic Band. Sorry. Kemana kau pergi? Itu. Tapi aku tak pergi sebab aku ada show tempat lain. Okay. And then aku first time masuk TV. Itu semua sebab dia lah. Dia yang banyak bawa aku. RTM, TV3. Banyak membantu dia lah. Yes, banyak bantu banyak aku. Banyak yang push kau lah. Yes, banyak push aku. And then dia banyak kenalkan aku dengan orang-orang penting juga. Hotel-hotel lah. Dia yang kenal aku dengan Abang Yasin. Anya? Anya. Oh, ya Dia ke? kenalkan aku dengan Abang Yasin tu first event. Masa tu aku start masuk event lah. And then aku start masuk try lah nak join ABPH. Nak tengok lah macam mana suasana tu kan. So first aku memang kaca shocknya. Ikut kau nak cakap apa kat aku. Aku memang kaca shock masa tu. So ABPH tu aku rasa macam gempak lah aku ni. Walaupun tak tercalon, nak juga pergi. Kau pergi datang tengok lah. Datang tengok je lah. Tapi masa tu dia bagi aku red carpet tau. So aku dah rasa sebagai seorang yang macam ni aku rasa seronok lah kan. Aku belakang Zari Pen yang tu besar mampus yang tu takut mak. And then dengan masa tu aku tak duduk belakang anak Abdullah. Anak Abdullah tu panjang. Tak ingat lagi lah. So aku ke depan sebab aku tak nak dia overshadow aku. So benda tu pengalaman lah untuk aku tak pernah join. Tak pernah dapat. And then bila sebab lakonan ni Kak Ellie lah. Kak Ellie dan juga Kirin. Kirin ni adalah seorang yang kawan nama aku dan dia buat PM ni lah. And then tiba-tiba dia cakap, "Cha, kau nak lah berlakon tak? Jom lah berlakon, try drama ni." Drama pun RTM semua. Aku cakap, "Tak apa, jom lah try." And then aku pun cuba. Kak Ellie ni pun dia yang start. Dia pula adalah orang pertama yang approach aku untuk filem. So drama lain, orang lain Kirin. Abang Kirin, kawan aku Kirin tu lah. Yang ni Ellie ni adalah filem. Dia start, aku first time join sebagai bukan. Ellie yang dia jaga CP, Checkpoint Sarimah. Dia jaga. So dia ada manage punya ni lah. So aku dapat daripada dia jugalah. Maksudnya dia yang tolong carikan job untuk aku. Jadi dia sebenarnya dia tak jaga aku pun. Tapi sebabkan relation lah, hubungan aku dengan dia, dia pun banyak buat artikel pasal aku dulu. So that's why aku dapat job. Kata, "Cha, nak try tak Anak Mami Jarum?" Aku cakap, Anak Mami Jarum kita dah aku rasa Anak Mami Jarum dah besar dah. Sebab filem ni aku tanyalah abang Omen kan, abang producer ni kan. Aku datang mula-mula bawa skrip mat. Tengoklah highlight satu-satu. Sebab first time takut salah lah kan. Sebab aku influencer ni macam kau cakap. Influencer kalau depan kamera jadi lain pula kan. So benda tu aku try untuk tempoh. Nasib baik aku ada juga basic yang drama. So aku try macam tu. Okay, aku takut lah sebab first film kan. Yelah weh, takkanlah adik pelakon kot. Adik pelakon kot. Dia bukan kiranya. Aku boleh menyanyi. Kakak aku tak boleh nyanyi, okay? Sama je. Maknanya dia tak ada lagi lah. Dia tak ada lagi lah. Tapi dia pandai menari. Sama juga, tak boleh. Kau keras saja. Kau keras lah. Aku keras sikit. Sikit je tak banyak. Yelah tengok cara pun tahu nampak. Jangan biadab. Lepas tu kiranya macam aku dah start berlakon dengan dia tu. Aku start berlakon Anak Mami Jarum. Dah Cinta Gerabu, jangan lupa terdepan. Tiba sempat. Okay. So benda tu is a big opportunity untuk aku. Dan aku rasa macam ini satu benchmark untuk aku lah. Maknanya lepas ni orang kenal Yucha bukan influencer dah. Pelakon filem. Tapi aku belum lagi, tak keluar jangan panggil lagi. Sabar dah. Tunggu keluar dulu. Aku harapkan bila dah keluar filem tu, kau janganlah macam lagi belagak macam dulu kakak kau berlakon pun kau dah belagak. Sekarang kalau kau dah berlakon, aku risau yang tu je pun. Sebab dia cakap waktu kakak dia yang berlakon. Bagai nak mati tu apa orang kata sampai 2-3 pagi berlakon, dia kat sekolah.
Aku ada. Dia marah. Yelah, belagak lah satu sekolah kenal aku kot time tu. Ya. Dan itu yang aku cakap. Janganlah lepas ni dah keluar kau punya yang first Dia film. lebih suka aku akan lebih belagak bila orang lain. Family aku yang macam tu. Kalau dia sendiri, macam bapak aku cakap lah. Bapak aku kata kat aku dah pesan siap-siap dah. Kau nak buat apa kau buat. Benda ni semua pun supporting dari family jugalah. Dan juga it was a big opportunity juga untuk aku. Dan juga thank you juga kepada Prof Razak lah bagi peluang kat aku benda ni. Sebab kalau tidak memang aku tak pernah masuk benda ni. Macam tu. Alright. Kita dah dengar dah daripada side Yucha pula. Yes. Dah banyak dah kita kongsikan. Weh, tapi rasanya untuk episod yang pertama ni agak panjang kan? Biasalah. Yelah nak kenal-kenal dulu. Aku tak kenal kau, tak kenal maka tak cinta. Dah cinta dah? Dah cinta dah. Love dah. Macam aku lebih suka kenal lepas bercinta. Oh, kau macam ni. Okay. Depan ni kalau aku banyak keluar dengan Talam, diam-diam sudah lah. Okay, alright. Jadi apa pun kepada anda semua, nampaknya untuk episod pertama, untuk podcast kita yang pertama jugalah. Dalam Lapar Boa ni, dah kita dah sembang panjang. Okay, aku pun nak tutup untuk hari yang di side aku lah. Okay, selesa untuk bersama dengan first time kita dengan Yucha. Yelah. Dengan kau. Tak, sebenarnya aku macam nak banyak bersembang korang sebab aku nak ada chemistry tu senang. Sebab korang tak ada chemistry. Aku ni terpinggir orang kata. So dah macam nak tunggal. Ini bawa nak tunggal. Tapi kalau nak ikutkan masa kita buat event tu dengan Yucha, masa tu pun kita dah rasa selesa dengan dia kan? Dah pecah dah. Dah pecah. Tapi mungkin Yucha tak tahu strategi kita macam mana. Betul. Waktu tu kalau nak tahu, waktu tu kita orang dapat tahu, ada Yucha. Siapa perempuan, alright. Kalau kau perasan, kau partner dengan dia je. Aku tak akan waktu kau banyak borak dengan dia je. Sebenarnya sebelum tu aku dah cakap, okay, kau layan Yucha. Aku leadkan benda ni. So benda tu kalau aku terus main dengan dia, kalau kau perasan kau akan hilang. Okay, so aku tak nak bagi nampak itu adalah aku bodoh kat situ lah. Aku takkan biarkan ada orang yang nombor 3 yang akan nampak bodoh. Kok mana pun kalau ada 3 orang, first yang akan layan dia. Aku hanya fikirkan untuk benda tu. Okey, korang ni jadi smooth lah. Okey. So paling boleh bagi trio latah. Habis. Trio latah. Kita kena habis dah baru pecah lah rahsia teknik-teknik. Tak apalah lah. Yang kita pecah rahsia pun dengan partner baru kita. Yelah. Ini podcast ni baru first ni. Banyak episod ni. Siapa yang tengok podcast ni mungkin dapatlah ilmu dia. Ya, dan siapa yang orang kata baru-baru menonton podcast ni, yang first episode yang kita orang bertiga bercerita ni, kalau boleh support lah podcast kami ni kan. Jangan lupa subscribe, komen, like lah. Dan share. Kalau siapa yang share. Share. Apa kau ni? Sini. Bagi content creator. Yang creator. mana yang baru menonton, yang mana betul-betul orang kata nak support kita orang, yang baru nak bertapak dekat dunia podcast ni. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Itu cara dia. Sebab apa tau? Sebab apa kalau nak ikutkan podcast kat Malaysia ni banyak. Betul. Kita ni agak lambat jugalah nak catch up kan. Tapi apa-apa pun kita minta supporting daripada penonton-penonton lah. Tetapi kita punya ke-specialan kita tu, ke-specialan teruk betul lah. Kelainan kita adalah kita memfokuskan kepada stres. Apa lagi? Struggle dan juga release. So bermacam-macam orang kita akan bawa. Dan juga artis, maybe main bola, maybe technician. Kita tak tahu. Repair motor ke apa, kita tak tahu benda tu. Okay, aku nak tanya korang untuk first episode lah kan. Aku nak tanya benda ni lah. Ni kita lari daripada tajuk kan. Kalau lah kau kat dalam dunia hiburan lah, kau jadi apa? Kalau aku sebelum aku masuk dunia hiburan pun aku dah dalam dunia F&B. Kata makanan-makanan lah. Makanan. Tapi kalau hari tu waktu audition Raja Lawak tu, kalau tak dapat lah kan. Aku sekarang dah kerja bank dah kot. Mantap lah kerja bank. Tapi tak boleh cakap apa, dia matematik pandai. Matematik kau pandai. Dan satu lagi, aku rasa CV yang kau fail ni. Dan satu lagi, aku pernah pergi orang kata interview kerja bagian bank. Dia menaik nak tengok nombor, tak tengok keyboard. Aku mantap alam. Aku pula jenis letak satu. Dia waktu tu job tak ada. So job tak ada. So aku dapat satu. Job tak ada ni waktu tu awal-awal keluar Raja Lawak. So kau memang nak banker lah. Sebenarnya kalau aku tak dapat Raja Lawak tu, aku dah berhenti dah aku kerja F&B tu. So aku dah nak balik ke Sabah. Aku dah nak pergi kerja bank dah. So dah ada pergi kerja bank. Tapi bila dapat Raja Lawak aku tinggal lah. Aku cakap tak nak pergi interview tu. Yang
Tapi masuk pun guna kabel. Kabel mak aku. Kan masuk guna kabel. Sijil tu ada lah. Tapi apa-apa kabel lah. So macam kau, kalau kau tak jadi orang kata dalam dunia hiburan, kau pegawai bank lah. Aku Pegawai bank. Tak pun, waktu yang tu aku minta dengan diorang, aku nak duduk depan tu je. Yang orang Kaunter datang. Bukanlah yang kat kaunter. Pertanyaan tu. Nak masuk duit. Senang kerja aku. Betul lah bang. Saya nak settle ni. Okey. Tak lah, bukan kaunter yang itu. Habis tu? Kaunter yang dalam, yang nombor 2 kau jumpa tu. Kerani. Yang abang nak buat apa? Yang tu. Banyak pula cerita-cerita kau ni. Kalau yang duduk dekat depan tu, abang apa nombor tet? Baik aku pergi kerja kat ni. Hospital kerajaan je. Alah. Itu kau lah. Saya kau. Wah, tak, dia bukan main puji. Weh, dia pandai matematik. Janganlah menekan-nekan. Kau bagi aku kerja. Abang nak buat apa? Buka akaun. Kita sabar jap. Pet. Abang kaunter. Kan nombor tu 1 kak? 1. Ya. Okey, maknanya kalau kau bukan dalam dunia hiburan, kau kerja bank. Aku nak pergi bank. Okey, Chan, kau pula Chas. Kalau kau bukan dalam dunia ni, dunia seni ni kan. Okay, kau jadi apa? Kau jadi apa? Kau nak tahu dulu aku nak jadi apa? Kau jangan cakap aku nak jadi Tak, bukan. Bodoh. Itu tak payah kelayakan. Bodoh layak. Okey. Gurau. Tu kau jadi apa? Aku dulu masa kecil nak jadi ni apa? Alah, malu lah. Aduh, cakap lah. Tak jadi pun kan. Superstar. Aku dulu tulis superstar. Dalam bidang ni. Tapi if let's say aku tak jadilah. Aku nak jadi businesswoman kot. Oh. Memang ada passion jugalah benda tu sebenarnya. Cuma tak tahu nak fikir nak buat apa. Aku ada plan juga tapi tak tahu buat apa lagi. Tapi jangan yang apa yang Ibu cakap tadi tu. Tak ada. Stress juga tu. Itu aku mak ayam. Maknanya kau kalau apa kiranya businesswoman lah. Aku minat berniaga lah. Senang cerita macam tu lah. Kau suka berniaga apa? Aku tak boleh kerja dengan orang. Yalah. Aku tak kerti kerja dengan orang. Aku kena kerja sendiri. Betul. Okay, kerjakan diri sendiri pun boleh juga. Kerjakan kau pun boleh. Wow. Kau macam kau? Kau Aku Sebab aku tahu kau masuk dunia industri ni awal sangat. Umur 19, 20 dah masuk. Aku rasa kalau aku bukan kerja dalam bidang ni, mungkin aku lagi jauh dalam bidang Apa aku. dia? Driver lori? Betul. Apa? Driver lori. Oh iya ke? Nampak Kau ada lesen lori ke? Tak, aku bukan ada lesen lori sebab bapak aku pemandu lori. Tapi betul, kerja lori dah kaya. Aku suka tengok Tapi bapak aku. biasalah, Satu lagi cok. Biasalah. Apa dia? Related kan, bini ramai. Ya ke? Lori. Bapak aku seorangnya. Engkau Alhamdulillah lah. Tergolong dengan benda orang-orang yang baik. Itu maksud aku. Yelah selalu macam kalau lori-lori ni jauh-jauh. Ya. Travel jugalah. Bini ramai. Macam tu Tapi memang betul lah sebab aku tengok bapak aku kerja bawa lori. Macam syok. So tapi Ipul tak kejar pada duit banyak. Dia nak kejar pada perempuan banyak. Jadi tu dia jadi artis tu. Gampang. Okay, last pesanan korang kepada penonton-penonton kita supaya diorang semua stay tune dan juga tunggu lagi apa yang kita akan bawa. Siapa yang kita bawa? Silakan. Kita orang tak janjikan apa tapi kita janjikan satu kelainan. Yes. Okay, insyaAllah atas support daripada anda semua. Kita harapkan lapar bawah ni dia dah kenyang lah satu hari nanti. InsyaAllah. Amin. Dan juga kita harapkan kepada anda semua kalau dah subscribe, dah like, dah share, kalau boleh tinggalkan komen kat bawah, tanyalah kita orang ataupun suggestion lah bagi kat kita orang. Yes, topik apa nak kita topik borakkan. apa yang kita bawa. Dan lepas juga tu, artis ataupun influencer mana yang nak kita panggil. Supaya kita alert lagi lepas ni. Mana tahu tiba-tiba kita ada ni ke apa ke. Kita ucapkan terima kasih dahulu pada Bella Clinic. Yes, betul. Yang orang kata kita punya penaja sekarang. Yes, terima kasih juga kepada awal-awal pun dah ada penaja. Mantap weh. Bella Clinic akan yang paling best. Bella Clinic bukan kata sponsor kita je. Pendengar-pendengar yang komen yang terbaik, komen yang terpilih, kita akan berikan hadiah daripada Bella Clinic. InsyaAllah. Yes, betul. Kita akan bersama lagi untuk episod seterusnya. Kita berjumpa dalam podcast Lapor Bola. Assalamualaikum.